Maksudnya lepas keluar daripada kedai ni, WhatsApp tu masih lagi ada kan? Oh ya, betul, masih ada. Ya betul. Okay, saya Puan Liza, saya daripada Puchong, Bandar Kinara. Oh, saya selalu makan dekat sini, selalu. So macam dalam 2-3 bulan sekali saya datang kat sini makan. Kadang-kadang saya datang bawa kawan-kawan, kadang-kadang bawa family makan kat sini. Ini ialah permintaan dari ibu saya. Dia kata nak makan kan. So kita repeat datang lagi kat sini makan. Untuk favourite makanan akak, kalau bagi akak lah ya, akak suka dia punya daging perkasam salai tu. Nah, itu my favourite lah. Dia punya satu aroma, dia punya apa tu? Macam asap-asap dia tu. Tu saya sukalah. Bagi saya lah, pendapat peribadi saya ya. Saya suka datang kat sini makan salai power ni sebab saya suka aroma asap dia. Itu membuatkan saya suka datang kat sini. Maksudnya lepas keluar daripada kedai ni, WhatsApp tu masih lagi ada kan? Oh ya, betul, masih ada. Ya betul. Portion just nice. Okay. Okey lah, macam satu macam ni kan. Okey lah, boleh. Kebersihan memang bagus, TikTok. Okey, untuk semua rakan-rakan, sahabat-sahabat handai, saudara mara, datanglah ke gerai Salai Power Jalan Kebun ni. Masakan dia memang sedap, TikTok. Datanglah beramai-ramai, InsyaAllah mesti memuaskan hati.